Orang yang mempertahankan Rasulullah ini, Allah akan hilangkan kesakitan-kesakitan yang lain. Ya tuan-tuan, bila kita berjuang kerana Allah, tuan-tuan berjuang untuk sesuatu yang besar kerana Allah, Allah hilangkan kesakitan yang lain. Kita tak akan pandang benda-benda yang kecil. Tuan-tuan, saya minta dengan Allah, saya berjuang tuan-tuan untuk menyampaikan dakwah lah. Saya harap benda-benda kecil, yang benda-benda ni tuan-tuan, Allah hilangkan. Benda tu berlaku bukan tak berlaku. Sakit kepala, kadang sakit je kepala, kadang tak sihat tuan-tuan. Allah hilangkan sakit-sakit tu kerana niat kita untuk melakukan sesuatu benda yang besar. Tolhah hilang jarinya. Tolhah dilukai tuan-tuan dengan 35 lukaan. Dijadikan badan dia perisai untuk mempertahankan panah sampai kepada Rasulullah. Dia sakit, bukan tak sakit, tapi dia gembira kerana dia menjadi tuan-tuan benteng kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah izinkan kita lah. Allah izinkan saya, Allah izinkan tuan-tuan. Seronok, tapi saya tak nak baca lagi sekarang sebab buku tu tak sampai dekat tangan tuan-tuan lagi. InsyaAllah, terima kasih tuan-tuan. Dapatkan, moga Allah mudahkan segala urusan. Allahu Akbar. Terima kasih tau.